Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni Cik Ani nak berkongsi cara Cik Ani masak bajri nanas. Ni dia. Nanas ni belum saya kupas lagi. Yang inilah. Yang ini belum saya kupas lagi. Nanas ni nama dia nanas MD2. Memang manis. Makan macam tu saja pun sedap ya. Okay, ni yang telah saya kupas. Ni. Kuning elok. Tengok saya makan ya. Dia memang manis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jom. Kita tunjukkan cara kita buat bajri nanas MD2. Okey, kita panaskan kuali kita. Dan kita masukkan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita buat bajri nanas ini, bahan ni mesti nak ada ya, udang kering. Tapi kalau tak suka makan udang kering, ada orang alahan makan udang kering, bolehlah digantikan dengan ikan bilis. Okey. Okey, ni kita ada bahan-bahan yang telah kita hiris. Halia, bawang putih, bawang merah, ni daun kari, bunga lawang, kulit kayu manis dan bunga cengkeh. Tumiskan bahan ni. Bila bawang kita ni layu, kita masukkan udang kering. Kita tumis sehingga bawang kita ni garing. Okey, ni kita ada rempah kari daging, serbuk cili, kita boleh satukan. Okay, bila bawang kita dah garing macam ni, bolehlah kita masukkan sedikit air. Masukkan sedikit air dan kita masukkan rempah kari. Nak bancuh air dalam ni pun boleh. Masukkan air dan kita bancuh ya. Ataupun terus dia macam ni. Okay, kita masukkan air. Tumis sehingga dia pecah minyak pula. Nampak ada pecah minyak macam ni. Kita masukkan gula kabung. Okey, kita masukkan 2 keping gula kabung. Dan kita masukkan sedikit gula putih. Okay, kita bagi gula ni hancur dulu. Okay, bila gula dah hancur macam ni, kita masukkan nanas. Nanas ni sebab dah masak, kita tak perlu celor ya. Masukkan je. Kalau dia muda kena celor lah sebab dia keras. Ni dia dah masak. Kuning elok. Bila dia dah masak, nampak dia berair nanas kita ni. Okey, nanas kita dah lembut macam ni. Kita masukkan kerisik 2 sudu. Seterusnya kita masukkan santan. Bismillahirrahmanirrahim. Bajri nanas ni setengah orang dia suka pekat, setengah orang suka cair-cair gitu. Okey, kita masukkan garam. Okey. Biarkan bunyi dia sekejap. Okey, bajri kita dah pun masak. Kita tutupkan api. Okey, selamat mencuba ya.
pedri nanas MD2. Sudah.